Selamat datang ke Merapoh Rainforest Trail tahun 2026 untuk kategori 55 km. Untuk kategori ini, seramai 520 orang peserta berjaya berada di garisan permulaan dan tepat pada jam 4.30 pagi, mereka dilepaskan secara beramai-ramai untuk menuju ke denai larian yang telah ditetapkan oleh penganjur. Sebelum bermula, kami dikejutkan dengan kisah makanan tidak cukup di checkpoint melibatkan peserta 100 km dan juga 100 miles. Kita ikuti dulu temu bual oleh MC bersama dengan sweeper 55 km. 13 tu okey lagi lah. Tapi kalau dah 16, 12 tu berada di kompetitif lah. Sekejap, finish 12 tu masa uphill ke masa flat? bila dia Pisau je saya ni. dia mungkin dia dah barai ke apa kan. Tapi kalau dia ni masih boleh berjalan ke 12 tu dia kira okey lagi lah dia. Kedua, saya jadi sweeper. Previously is MUT. Jadi, diberi kesempatan untuk Merapoh lah. So, ni je dia. Jaga-jaga, CP5 pun makanan ada. Tapi semua cakap dia dah sampai CP5. Tapi ramai gila sangkut. Sebab makanan tak ada. Base tu, runner bising. Kena tolong ustaz ni jadi PIC makanan. 51 okey. Kita orang sweeper 55. Oh. Oh, tipu tu. That's why we Korang dah ni sampai ke belum ni CP Gua Pesik? Belum. Pasal. Kalau belum sampai maknanya ni sweeper pun belum sampai lah 100. Asal ada orang kata dia orang tadi dah nak sampai. Marah dah. Woi, Kak Angah Hina. Fight. Angah Aisy. Dia buat Aisy 4 loop apa dia? 50 kena sapu lah ni. Cari peserta 50. Di kilometer awal ini kami sempat berjumpa dengan beberapa orang pelari 100 km yang telah pun menghabiskan jarak sejauh hampir 51 km. Encik Aris Nasril antara figura yang telah membuat kemunculan pada edisi kali ini sempat berkongsi mengenai nasib yang menimpa beliau ketika tiba di checkpoint yang pertama. Berbanding edisi tahun lepas, kami tiba lebih awal di checkpoint yang pertama di Gua Persik pada KM 7.2. Ketika tiba di sini, masih kami tidak menjumpai kelibat pelari 55 km. Yang kat depan ni ada propel. Yang dekat apa ni? Bang, perut dah masuk angin bang. Makan apa pun ada dah. Macam ni. Asyik ke? Orang perut semua dah gastrik dah. Orang makan pun nak muntah lah semua. Membebek dia tadi. Lepas tu kan, kita makan lambat, tenaga nak ada balik kan tak boleh. Peluh, garam dah hilang semua kan. Sebab abang dah banyak kali masuk Merapoh kan. Baru tahun ni jadi macam ni lah kan. Macam mana? Tahun lepas, cik bila? Tahun lepas